Okey, baik. So, kita nak mulakan dengan kisah yang aku kisah yang pernah aku lalui 3 bulan lepas. Masa tu lebih kurang aku buat dalam pukul selepas maghrib. So aku akan orang kata apa, berdekatan dengan vendor kan. So nak jadi ke cerita, waktu tu order yang ke-7 tak silap aku, order ke-7. So aku pun orang kata yalah biasa kan, dah banyak order apa semua. So kita akan rehat sebentar untuk meneruskan satu job lagi, kira maknanya job ke-8 lah bagi aku kan. So masa tu tak fikir lah, dah isap rokok habis semua kan. So rokok lepas tu start motor apa semua, terus pergi ke vendor lah, ambil makanan. Lepas tu so dia makanan dia order pun nasi goreng tak silap aku, nasi goreng dengan teh ais. So sebenarnya kalau nak ikutkan kawasan sana industri, tapi jaranglah orang masuk kawasan sana kan. So aku fikir sebab aku nak cukupkan target, so aku ambil lah. Dalam harga dia dalam RM12 lah masa tu. So aku nak cukupkan target, so aku pergi lah kat sana. Tapi dalam masa perjalanan tu pun aku rasa tak sedap hati sebenarnya. Sebab kawasan tu aku tak pernah masuk sebenarnya di kawasan tu. Tapi dia sebab kena cukupkan target pun, makna masuk order ke-8 ni kira ngam lah. So ambil je lah sampai dekat vendor, ambil makanan, lepas tu terus shoot lah dekat sana. Okay, so selepas kejadian tu, jadi aku terus je lah pergi dekat vendor. Lebih kurang hampir pukul 11 malam. So orang kata apa, memang kawasan tu kawasan pedestri. Lepas tu ada kilang yang tak ada ni lah, kira dah tutup banyak kan. So lalu je lah, lalu jalan tu apa semua. Sedangkan kawasan tu ada juga lalu sebenarnya, cuma aku tak perasan satu banglo. Nak cakap banglo aku rasa besar lagi, dia macam mall lebih kurang macam tu. Tu agak ada isyak juga. So aku teruskan perjalanan, kata dengan rokok dekat tangan, bertemankan Nescafe Ice. So pergi je macam biasa, tapi tak tahulah, cuma dalam hati macam tak best lah. Tapi aku ada WhatsApp aku ada chat dia dekat Bob lah, chatbot kan, tanya dia ready lah saya nak sampai lagi berapa minit kan, macam tu. Tapi tak ada reply daripada dia. So agak risau juga lah. Jadi selepas sampai dah 3-4 minit kan nak sampai dari kawasan sana, so aku ambil tindakan untuk call sebelum sampai lah macam biasa. So aku akan call dulu dia sebelum aku sampai, tapi tak menjawab, nampak macam mencuriga kan. So agak seram lah. So aku call lagi sekali. So 3 kali lah, macam biasa aku akan call 3 kali. So teruskan lagi perjalanannya sampai dekat mall. Sampailah dekat mall. Mall tu memang orang kata memang meriah gila, agak meriah. So aku tak tahulah, tapi ikutkan laluan tu tak ada orang lah. Kalau nak ikutkan kawasan sana tak ada orang tinggal menjaja, pada waktu tu dalam pukul dah hampir 11 malam kan. So aku sampai tu macam wah, ada gerai sate kan.
Seronok. Oi, ramai orang makan-makan apa semua kan. Meriah. Aku pun ada niat macam nak singgah kejap nampak sate tu best juga kan. So aku tak apalah, aku fikir nak hantar order dulu. So sekejap lagi mungkin aku nak beli lah. So aku masuk lah dalam tu. Masuk dia besar lah. Mall, macam mall lah senang cerita. Dia sebelah dia ada banglo, lepas tu mall. So masuk. Aku check pun dia tak balas kan. So dia mencuriga lagi lah. Aku masuk je. Tiba-tiba aku tengok logo, asam merah sangat kan. So macam biar betul